dengan erti kata lain, kenyataan PMO tu kata Kak Zafrul, engkau ni level Sam lah. Adakah itu juga pendirian Datuk Seri Utama Tengku Zafrul? Sebab sekarang ni dia dilantik sebagai penasihat kanan kepada Perdana Menteri. Dia macam supol, tapi dia bukan supol kan? Sebab supol kanan tak diisi. Saya rasa dia kena jual sikit lah. Sebab mungkin masa dia nak berhenti sebagai menteri, dia terpaksa berhenti sebab dia dah habis tempoh senator. Saya rasa bukan saya kata ini benar ataupun tidak, saya rasa dia telah pun dijanji satu payung terjun yang bersalut emas, jawatan yang bertaraf menteri, mungkin ada jawatan di sebuah GLC besar, tetapi bila dah terjun tu dia tengok dapat pengurusi MIDA, lepas tu baru diumumkan penasihat politik Perdana Menteri, tidak bertaraf menteri. Dan kenyataan tu pun saya rasa tak berapa best lah, sebab dia kata penasihat kanan politik Perdana Menteri bagi menggantikan kekosongan seusaha politik kanan Perdana Menteri. So dengan erti kata lain, kenyataan PMO tu kata Kak Zafrul, engkau ni level Sam lah. I mean that's bagi menggantikan. With all due respect to Sam, who's my friend, he's a great guy. But it's not about Sam, right? It's about the jawatan. So sebagai you menteri, you level ni lah sebenarnya sekarang. Level support lah. Level support. Tapi untuk cushion dia kata, mungkin Zafrul kata, please don't call me support lah. Okay, penasihat. Kan? Okay. So anyway, bergantung pada macam mana kita baca. Sebab ada juga yang akan sinis mengatakan bahawa betul dia mendapat segala payung terjun dalam istilah KJ itu. Dia dilantik dalam Biro Politik PKR, dan ni jawatan kanan dalam PMO. Jadi boleh jadi disebut secara jelas inside circle lah, insider PM. Tapi kenapa bukan ekonomi? Kenapa politik lah? Mungkin untuk melebar luaskan image itu, supaya tidak hanya berpusat kepada ekonomi dan perdagangan semata-mata, sebab selama ni itu yang menjadi jenama Zafrul. Dan ketiga yang orang sinis, tapi juga membuktikan keakraban barangkali antara Tengku Zafrul dan PM adalah bagaimana lihat sekarang ni agak aktif di Ampang untuk itu bersiap sedia. Kita dah we called it long time ago. So Ampang. I'm sure he's getting the support he needs daripada parti lah, untuk membantu dia dalam persaingan tersebut, kalau benar itu tempat yang akhirnya beliau akan bertanding. So dalam satu sudut mungkin macam KJ cakap, dia kena game sikit, tapi dalam sudut lain when you look at it sober, banyak juga yang